Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya si teruna idaman ini mencuri hati para juri dengan memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Rayyan bin Muhammad Syahir. Saya merupakan murid tahun 5 Alfa dari Sekolah Kebangsaan Taman Indrawasih, Perai, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 0020. Saya suka membaca semua jenis bahan bacaan, fiksyen, non-fiksyen, bahan digital dan sebagainya. Saya suka membaca kerana melalui pembacaan saya dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan perbendaharaan kata. Dalam video ini, akan saya kongsikan tentang sebuah buku yang saya sukai yang mempunyai isi yang menarik untuk dikongsikan bersama. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah dari siri novel pengembaraan Akif, di mana Akif hasil tangan N. Hazmi. Buku ini diterbitkan oleh Blue Tea Publication SDN BHT. Cetakan pada pertama kalinya adalah pada 2008 dan cetakan kedua pada 2011. Buku ini mengandungi 92 halaman bercetak dengan ketinggian 0.5 cm. Buku ini berharga RM8.90. Saya memilih buku ini kerana ilustrasi dan jalan ceritanya yang menarik serta tidak membosankan. Tema yang dibawa adalah pengembaraan dan penyiasatan. Memandangkan saya juga meminati cerita pengembaraan dan penyiasatan, jadi amat bersesuaianlah dengan diri saya. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula sangat jelas, ringkas dan mudah difahami. Mengandungi 10 bab. Apa yang lebih menarik tentang buku ini ialah di setiap permulaan bab terdapat gambar, watak atau gambar yang menggambarkan penceritaan tentang bab tersebut. Jadi, melalui gambar ini pun, kita secara tidak langsung dapat meneka jalan cerita dalam bab itu. Ada yang lagi menarik ya kawan-kawan? Tentang buku ini, ada diselitkan penceritaan dalam bentuk ilustrasi komik dari muka surat 39 hingga 60. Bagi saya, buku ini sangat-sangat menarik untuk dibaca. Jom kita berkenalan dulu dengan watak utamanya, iaitu Akif. Akif adalah seorang kanak-kanak pendiam dan suka berangan, tapi bijak dan kreatif. Akif sering terlibat dalam masalah-masalah yang tidak diduga ke mana sahaja dia pergi. Namun, dengan menggunakan kreativiti, Akif bijak mengaplikasi ilmu yang dipelajari sekolah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Melalui pengalaman-pengalaman ini serta sokongan daripada keluarga dan sahabat-sahabat yang ditemuinya, Akif juga dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan. Dalam cerita di mana Akif, ceritanya bermula begini. Akif dan keluarganya bercuti di Pulau Pangkor. Akif telah jatuh sakit semasa bercuti di Pulau Pangkor. Ini menyebabkan Akif terpaksa tinggal bersendirian di bilik penginapan keluarganya. Masa yang sama, kegiatan kecurian sedang berleluasa di kawasan penginapan Akif. Modus operandi mereka ialah mensasarkan pelancong yang datang ke pulau tersebut. Mereka memerhati gelagak pelancong untuk memastikan tempat penginapan mereka kosong. Kemudian sebahagian daripada mereka akan memecah masuk ke bilik penginapan pelancong untuk mencuri barang-barang berharga milik pelancong. Alkisahnya, semasa di sana, Akif yang tidak sihat ditinggalkan seketika oleh keluarganya yang keluar ke pantai. Kumpulan penyambung yang berkumpulan itu rupa-rupanya mensasarkan bilik mereka untuk dipecah masuk. Tanpa mereka sedari, terdapat Akif di dalam bilik sewaktu mereka masuk ke bilik keluarga Akif. Mereka telah menahan Akif dan setelah menggeledah bilik, mereka telah membawa Akif bersama untuk mengelakkan rahsia mereka bocor. Akif telah dibawa bersama menaiki bot dan ditinggalkan bersendirian di pulau berdekatan dalam keadaan terikat. Akif sekali lagi menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya, dengan bantuan pelancong Kebantan yang ternampak, Akif datang memberikan pertolongan dan membawa Akif ke hospital. Akif bertemu semula dengan keluarganya. Pelajaran yang dapat kita pelajari daripada buku ini ialah sikap prihatin Akif juga akhirnya membawa keinsafan pada salah seorang penjahat yang telah bersebahat menculik Akif. Selain daripada itu, kita janganlah mengambil jalan mudah untuk mencapai kesenangan dan hidup mewah dengan menyamun dan merompak. Kita seharusnya sentiasa berbuat baik dan hidup biarlah memberi manfaat kepada orang lain. Sekian dulu dari saya, si teruna idaman ini dari SKTI. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.